Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Nama saya Wan Mazlina, hos anda untuk malam ini. Selamat datang ke sesi Jadilah Bintang Go Umrah Go Shanghai. Topik kita malam ini adalah bagaimana bermula. Selepas seharian yang sibuk dengan kerja pejabat, urusan perniagaan atau kerja rumah, mudah-mudahan selepas makan malam, kita biasanya meluangkan masa untuk berehat bersama orang yang kita sayangi. Sebaliknya, anda di sini. Jadi tahniah kerana berada bersama kami. Kerana ini bermakna anda telah mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih menarik dan luar biasa. Saya juga ingin mengalu-alukan kehadiran pemimpin-pemimpin kita pada malam ini. Jika anda baru saja memutuskan untuk memulai perjalanan ini, anda pasti ingin tahu bagaimana, ya. Dan jika anda sudah mulai mengecap sedikit kejayaan di platform ini, tidak salah untuk menerima beberapa peringatan, betul tak? Bagaimanapun anda masih ingin melengkapkan diri anda dan ahli pasukan anda dengan kemahiran yang diperlukan supaya kita sama-sama dapat menjadi pembina yang committed dan berganda supaya kita boleh go double. Jadi sama ada berangan-angan sahaja tidak akan membawa anda ke sana. Jadi apakah yang diperlukan untuk berjaya di platform ini? Menjalankan bisnes jaringan memerlukan beberapa mindset yang berbeza dari bisnes tradisional yang lain. Kita akan mendengar pembentangan dari seorang pemimpin kita yang telah mencapai kejayaan melalui satu sistem yang terbukti dan akan berkongsi beberapa tip atau cara untuk memudahkan bisnes ini. Ibu kepada 4 orang anak dan dikurniakan 3 orang cucu. Beliau dilahirkan dan membesar di Kuala Lumpur. Setelah pulang dengan ijazah dari sebuah universiti di Amerika Syarikat, beliau memulai kerjayanya sebagai seorang guru, kemudian sebagai konsultan atau perunding selama 15 tahun sebelum memenuhi minatnya terhadap sukan golf, di mana beliau telah berusaha meningkatkan prestasi golf wanita Malaysia dan telah dilantik sebagai pengarah eksekutif Persatuan Golf Wanita Malaysia dan seterusnya sebagai salah seorang pengarah Asia Pacific Golf Federation atau Persekutuan Golf Asia Pasifik. Beliau telah menguruskan dan membantu ramai anak-anak muda untuk meningkatkan prestasi golf mereka hingga mereka mendapat beasiswa penuh untuk bermain dan mewakili universiti di Amerika, dan ada di antara mereka juga yang telah mencapai tahap professional golfer. Beliau memulakan perniagaan Nu Skin lebih kurang 4 tahun yang lalu setelah beliau sendiri menjalani program TR90 dan kagum dengan keberkesanan produk ini terhadap kesihatan beliau, ahli keluarga dan rakan-rakan. Seterusnya, beliau mengambil keputusan untuk merubah gaya hidup dan masa depan beliau melalui industri pemasaran rangkaian atau network marketing. Beliau bukan sahaja telah merubah kehidupannya dan orang-orang yang beliau sayangi, tetapi juga telah membantu ramai orang lain yang bercita-cita untuk merubah kehidupan mereka di masa depan. Kita akan belajar mindset beliau dan bagaimana beliau menduplikasi cara berfikir yang sama kepada kumpulan beliau yang telah melahirkan ramai rakan-rakan yang telah berjaya dengan sistem terbukti oleh Success Together atau ST. Oleh yang demikian, saya ingin menjemput secara langsung dari Kuala Lumpur Senior Brand Director Datuk Rabiatul Alaya Abbas. Silakan Datuk Rabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih my dear kekanda Wan Mazlina, suara yang lemak merdu ya, so professionally done in terms of, and thank you untuk memperkenalkan diri saya. Okay, panggil saya Rabi saja. Okay, seperti yang introduced by Mazlina tadi. Okay, kita session hari ini. Okay, mula-mula ya, terima kasih kepada anda semua kerana telah mendial in awal, and kita sama-sama nak belajar lah. And saya ni macam bidang terjun sebenarnya. Sebenarnya saya menggantikan seorang kawan yang tidak dapat buat presentation hari ini. Ya, anyway, marilah kita belajar bersama-sama. Okay, cara untuk bermula. Saya ni bukanlah expert macam mana ke whatever ya, tetapi dalam 4 tahun yang sudah, macam-macam pengalaman yang manis, yang pahit, and yang kita dah belajar, tetapi kita
semua boleh berjaya kerana kita mempunyai sistem ni. Okay, so topik untuk malam ni ialah cara untuk bermula. Okay, okay, nice slide. Ya. Okey, so tahniahlah. Yang pertama sekali anda telah mengambil langkah pertama untuk bersama-sama kita. That means malam ni, that means you all are interested lah to learn more ya. Okey, jadi kita, apakah perniagaan kita ni, yang apa yang kita buat ni? Actually kita punya perniagaan ni ialah we are in HBO. H tu health, kesihatan. B itu beauty, kecantikan, and O is opportunity, iaitu peluang perniagaan ya. Jadi HBO atau kesihatan, kecantikan, peluang dan memberi kita satu peluang perniagaan yang international, global, ya. And kalau kita nak tengok kan dari segi perniagaan, especially ya lepas COVID kan, apa perniagaan yang kita nak buat ya. And masa COVID tu ramailah, saya tahu rakan-rakan saya pun ada yang ahli berniaga yang dah terpaksa tutup kedai, bukan saja kawan-kawan yang kecil-kecil bisnes, tetapi yang besar-besar, syarikat yang besar-besar, hotel dan department store pun banyak yang tutup kedai ya. Jadi kita nak sesuatu perniagaan yang whatever the situation is, sama ada COVID ke tak COVID ke, lockdown ke tak lockdown ke, perniagaan kita akan sentiasa mesti ada marketnya, atau mesti, sebab kita as long as ada manusia di dunia ini, kita boleh menjalankan perniagaan kita. Sebab siapa tak nak kesihatan, no matter tahap kesihatan anda di mana, kita boleh selalu improve. And of course lah, yang siapa yang banyak penyakit tu memanglah kena improve, kita nak sihat kan. Tetapi siapa yang sihat pun kita kena maintain kita punya kesihatan ya. Dan dari segi kecantikan pula, kecantikan bukanlah nak melawar cantik macam mana ya, tetapi kita naklah kita punya skin, kita punya kulit ni nampak bersih and so on ya. And then peluang perniagaan, siapa yang tidak mahu duit lebih? Nah, kalau tak nak, nanti saya bagi bank account saya, anda boleh hantarlah duit kat bank account saya. Kalau sekarang ni kan ramai orang yang komplain lah kan, barang-barang mahal, nak beli barang untuk rumah, untuk anak nak sekolah, semua mahal kan. And all of us, kita semua nak peluang perniagaan, sama ada untuk secara sampingan ataupun peluang yang betul-betul kita boleh get into it on a full time basis ya. Okey, sekarang ni kita tengok kan platform sosial media, social media. Okey, banyak sangat. Dulu-dulu mana ada Facebook, mana ada Skype lah, YouTube lah, segalanya, Instagram lah, so on. So sekarang ni dengan segala banyak, banyak sangat platform ni, jadi perniagaan kita pun kita patut utilize lah, guna platform social media ini untuk kita reach kepada reach kepada kita punya pelanggan ya. And so kita punya business ni, perniagaan kita ialah perniagaan global, tetapi kita mulakan lokal. Okay, kita mulakan dari segi kita punya kalangan yang dekat, dan lepas tu kita membinakan global business lah. Okay, and then macam mana, okay, this is where macam mana kita nak membina perniagaan global ni. Mula-mula dari segi kita punya produk. Kita punya produk mestilah produk yang berkualiti, yang world class, yang memang dah kita mempunyai saintis yang buat research. So kita punya produk ni memanglah yang paling-paling the best lah. That's why kita punya products ni kan, kita punya saintis ni dah masuk dalam Discovery Channel dan sebagainya. Discovery Channel tu bukannya senang nak masuk ya. Saintis kita dah di interview kan dalam Discovery Channel 2 kali untuk mengenai kita punya teknologi, age lock teknologi, dan kita, we are the first company lah, syarikat pertama dari segi anti-aging yang telah dijemput untuk memberi perbentangan di Discovery Channel. Hebat tu ya. Jadi kita nak partner dengan company yang mempunyai produk yang hebat ya. Dan anda sendiri ya tidak perlu menjadi hebat untuk bermula, tapi anda perlu bermula untuk menjadi hebat. Kadang-kadang orang takut, I tak tahulah, saya tak tahulah nak buat ni, I tak boleh lah, apa ni global ni, apa ni, saya tak faham lah, saya takut. Itu ramai orang ya nak buat nak start
berniaga, diorang takut, ya. Tapi don't worry, insya-Allah dengan kita punya sistem Success Together, semua boleh be successful, berjaya ya di platform kita sekarang ni, ya. Okay, so getting started. Ini adalah senarai semak untuk macam mana kita nak bermula berniaga dengan New Skin. Okay, pertama sekali ialah mendaftar lah. And I believe that all of you here, kita ada berapa participant, 30 orang malam ni, semua telah mendaftar. Kalau tak ada siapa, kalau ada siapa yang belum mendaftar, please get in touch with siapa yang invite you lah, ya. Lepas tu kita ada senarai. Senarai ni I am sure your upline dah, atau siapa yang menjemput kamu telah menunjukkan senarai ni. I will not go into detail of all this, ya. Nanti you boleh contact you punya siapa yang menjemput anda. Tapi pertama sekali ialah mendaftar dengan New Skin, dan kita pula nak memula. Okay, kalau kita nak mula perniagaan ni, the best is kita ada kita akan beli, okay, produk. Sebagai produk-produk ni kita boleh start with any of the products, ya. Tetapi the best product yang kita semua start is last time it was called TR90, sekarang ni dipanggil TRMe. Sebab TRMe itu program 90 hari itu, memang kalau anda dah start dalam masa seminggu, 2 minggu dah nampak, orang boleh nampak. Macam saya kan, bukanlah mula-mula saya tak nak benda-benda ni. Saya ni stubborn sikit, degil sikit. Jadi bila upline saya nak introduce, saya kata tak nak lah, saya tak percaya benda ni. Tapi after selepas 10 bulan, barulah saya kata okey lah, saya nak try. Saya nak ambil produk ni sebab masa tu saya diabetik. Saya kena improve saya punya kesihatan. Jadi saya start dengan TR90. Dulu dia dipanggilkan TR90, sekarang ni dipanggil TRMe, ya, produk tu. So produk yang 90 hari, this is the best product lah to start with. Tetapi some people, they might want to start with, mungkin nak start dengan produk yang lain macam Ultimate Duo, ya, Ultimate Duo supplement yang anti-aging. Ataupun some people also nak start dengan beauty punya produk, ya, skincare atau beauty devices, boleh saja, ya. Tetapi kita semua, kita start dengan produk yang ada product value, dia punya points tu 1,000 point, ya, 1,000 PV. So any of this product lah, ya. So that's how you start with the perniagaan. Because kalau kita tak menggunakan produk-produk ni, macam mana kita nak sharing? Macam mana kita nak tahu produk ni memang the best? Ya, jadi kalau kita tak minum trim shake lah, for example, mana kita nak tahu rasa trim shake tu macam mana? Jadi bila kita nak share kan, nak berkongsi dengan kawan-kawan, kawan-kawan tanya, kamu dah minum ke, dah rasa ke? Oh, saya belum minum. Rasa kawan nak ke tak nak? Tetapi kalau kita ambil sendiri produk-produk atau pakai beauty atau skincare, kita tahu perbezaan sebelum dan selepas. Kita boleh tunjuk kita punya own testimonial. Jadi bila kita tunjuk kita punya own testimonial, jadi kawan-kawan pun betul lah, dulu nampak you macam saya lah. Orang pun panggil saya apa? Saya pun dah lupa dah sebab sekarang dah slim kan. Dulu kawan panggil gemuk lah, bontel lah, segala-galanya, okey. Tapi sekarang dah slim, orang yang kawan-kawan kita boleh nampak perbezaan sebelum dan selepas. Jadi more convincing lah. Okey. Dan anda akan jadi testimonial yang terbaik, ya. So produk-produk kita ada banyak produk-produk, and semua kebanyakannya saya dah cuba, ya. Of course yang 90 days program tu saya dah cuba, and Ultimate Duo yang anti-aging supplement tu memang daripada mula sampai sekarang saya ambil. Saya pun makan reset, dan saya minum G3 juice, dan produk-produk skincare pun saya pakai Lumi Spa, saya pakai Boost, saya pakai Galvanic Spa, saya pakai skincare yang transformation set untuk kita punya skin tu semua. And bukanlah nak kata nak sombong, nak cakap apa, tetapi memang produk tu sangat bagus. Ya, semua sangat bagus, really. Kalau I tak pakai, I tak boleh confident about the product, ya. So semua bila kita pakai, bila kita start pakai satu produk, kita kena tulis atau ambil gambar kita. Jadi selepas 1 bulan whatever, dan kita ambil gambar, kita boleh nampak perbezaan sebelum dan selepas, ya. Okey.
And then, success together worldwide is kita punya sistem di mana kita ni dalam kita punya group ni. Oh, tadi lupa ya. Firstly, I kena balik-balik lah. Kena kata terima kasih lah kepada mentor kita yang kita punya group ni, under kita punya sehati sejiwa group ni. Okay, kita punya sifu-sifu lah. Terima kasih kepada Julie, Ida, Nita, Datin Suliana, kita punya mentor-mentor kerana mereka startkan program sebulan sekali. The first hari Rabu dalam sebulan kita akan ada kita punya grouping session. I think kita punya MC tadi dah mention, okay, di mana kita punya group session ni is just for our group under kita punya Sehati Jiwa, and we are part of Success Together. Success Together is the bigger group, ya, and Success Together telah apa ni, menyelaraskan satu sistem di mana kita boleh ikut je sistem. And success bag ni, dulu kita ada success bag di mana kita ada macam-macam lah. Tetapi sekarang kita tak pakai success bag ni sebab banyak kita punya recording semua kita boleh dapat daripada YouTube dan sebagainya. Tetapi kita masih ada kita punya booklet-booklet yang kita perlu, ya, untuk ada kalau kita nak buat perniagaan inilah. So booklet-booklet tu, T-Army booklet, Duo booklet dan sebagainya, anda boleh dapat daripada upline atau siapa yang invite you to this session lah. Okay, dan kita punya tools ni, okay, kita ada rakaman audio banyak, really really banyak. Jadi kalau kita nak start sesuatu, ya, mestilah kita belajar kan. Lagi cepat kita belajar, lagi banyak kita belajar, lagi cepat kita dapat apa tu succeed in this platform. Ya, kita punya recording daripada mula-mula in terms of macam mana nak buat name list lah apa semua sampai ke akhir. Okay, and then kita juga showkan buku-buku yang anda kalau baru start, ya, terutama mereka yang daripada corporate lah, yang bekerja as employee, ya. Selalunya kalau bekerja as employee, you just kerja kerja kerja, and then bila nak start business, kadang-kadang itu yang rasa takut, rasa tak tentu and so on, ya. Jadi kita ni dalam network marketing, jadi kita bacalah buku-buku very very short atau simple books to read untuk kita mempelajari bagaimana nak buat network marketing ni. And copycat marketing ni is a very very simple book and easy to read. And then Parable of the Pipeline, okay, menunjukkan kita nak buat sesuatu business yang tidak ada risiko dan juga kita nak build asset. Okay, asset ni selalunya kalau kita cakap pasal asset kan, orang selalu okay nak dapat duit daripada asset ni, selalunya orang beli rumah lah kan. Beli rumah lepas tu bagi sewa, beli rumah bagi sewa. Kalau kita ada banyak duit, kita boleh ada 10 atau 20 biji rumah bagi sewa, tu yang asset kita. Jadi ujung bulan kita collect je sewa rumah. Best kan kalau macam tu. Kalaulah kita mampu beli 10 atau 20 biji rumah. Tapi di antara kita ni, saya pun tak mampulah nak dapat rumah banyak tu. Tapi kalau anda mampu, Alhamdulillah. Kalau datuk nenek atau bapa anda telah turunkan harta pusaka yang banyak macam tu, itulah satu aset, ya. Tetapi kalau kita nak build kita punya own asset, kalau kita nak beli rumah, satu rumah macam Link House pun sekarang kat KL ni at least 1 million. Okay, kalau nak 10 biji rumah, 10 juta. You know, manalah nak dapat duit kalau pinjam bank. Okay, kalau pinjam bank you're paying the interest. Jadi kita have to look for another platform. Tetapi basically buku The Parable of the Pipeline menunjukkan bagaimana kita sebagai seorang peniaga, kita nak dapat keuntungan atau passive income, kita nak build asset. So dalam platform New Skin ni, kita punya asset bukan kita beli rumah, kita payah ada 10 juta ringgit untuk beli rumah, tak payah, ya. Tetapi kita build kita punya asset dari kita punya own network, ya. Okay, so sebelum kita tahu cara macam mana kita nak start business ni, pertama sekali yang paling penting ialah menyatakan sebab atau your big why. Kenapa anda nak buat ni? Peniaga. Kenapa anda nak memulakan perniagaan ini? Adakah anda nak extra income? Okay, duit yang lebih, side income, ataupun you're looking for financial freedom. Financial freedom maknanya income you melebihi tanggungan bulanan, dan juga financial freedom dari segi kita nak passive income. Maknanya kita one time nanti kita tak perlu bekerja pun, kita punya passive income duit masuk je. Seronok kan?
Kalau macam tu ya. Tetapi mula-mula sebelum dapat financial income freedom tu, kita terpaksa lah kita buat kita punya base, punya business ya. Kita strengthen our base. Okay, some people want to enjoy, nak tour the world. Kita dalam New Skin ni, walaupun saya baru baru berapa 3-4 tahun buat perniagaan ini, saya dah dapat apa ni rewarded with 2 trip, success summit trip. Last year kita orang pergi Hokkaido, all expenses paid for, ya. Kita pergi ke Hokkaido winter holidays. Dan lepas tu baru, tahun ni baru bulan berapa itu kan? Kita pergi Amsterdam pula. Best sangat travel dengan New Skin sebab all expenses paid for. Lepas tu tak payah nak fikir nak book hotel, nak book ni, semua dia sediakan. Kita pack kita punya bag, tunggu je dekat airport, bawa pasport. Duit nak belanja makan pun tak payah. Tak payah nak bawa, semua New Skin supply ya. Okay, the other thing is some people, they at this age or whatever age you are, nak start buat own business. Okay, if you want to start an own business, okay, business apa you nak buat? Macam saya mention tadi kan, kita in health, beauty and opportunity, we are providing that. Kalau kita nak start our own traditional business, maknanya macam anda buka kedai, either anda sewa atau beli kedai, lepas tu tahu barang-barang dalam kedai tu, lepas tu kena employ staff, semua tu traditional business. And traditional business, kita punya expense, kita punya investment selalunya banyak. Ya, banyak sangat, and most likely a lot of people bila start traditional business akan membuat loan, okay, pinjam daripada bank. Bank memanglah bagi pinjam, tetapi interest dia, bunga dia very very high. Okay, so you have to really think many times before you start this traditional business. Tetapi dalam kitanya business New Skin ni tidak ada investment. Basically for the business side is zero investment. Business apa yang you boleh buat that you can do a global business tanpa any investment? Okay, the investment in terms of you beli produk tu untuk makan sendiri, that is not a business investment. Itu ialah investment untuk diri sendiri, untuk you sihat, atau untuk you cantik, atau your skin or whatever, yeah. So it is not considered a business investment, yeah. So here, you want to do this business, this is a zero risk and really no investment kind of business, which is very good. Okay, some people want more spare time sebab selalunya kalau pekerja sekarang ni, dulu kan kita selalu cakap pekerjaan as employee is 9 to 5, daripada 9 pagi sampai ke 5 petang. Tetapi sekarang ni I tengok orang yang bekerja kan, diorang pergi sebelum pukul 7 dah keluar rumah. Tapi bila balik pukul 7 malam tak balik lagi. Pukul 9 malam, 10 malam baru balik. So it's not 9 to 5 now, it's more like 7 to 10 PM ya, kebanyakannya. Jadi kalau kita bekerja macam tu, mana kita ada masa untuk family kan? Jadi ramai orang yang employee, okay, sekarang ni looking for option lah. Dan juga banyak syarikat, even banks and so on kan, banyak dah apa, dah buang pekerja atau reduce dia punya workers kan. Okay, some people nak buat New Skin business ni sebab dia nak menolong orang. Okay, sebab kita tahu kita punya produk is very good, and really in terms of saya sendiri dari segi recommend orang dari segi menggunakan produk-produk TRMe, especially TRMe dan Ultimate Duo, kita tengok ramai yang kita boleh tolong untuk mereka sihat, sebab kebanyakan orang tidak tahu yang kita boleh ambil suplemen-suplemen yang kita recommend tu untuk really improve their health, ya. So helping others dari segi health dan juga dari segi wealth, dari segi memberi peluang untuk even like fresh graduates, as long as they are 18 years and above, kita boleh memberi diorang peluang pekerjaan atau business, ya. And some people they enjoy berjumpa, meeting new people. Saya really enjoy this business, di mana saya ke Kulim lah, ke Penang, ke Melaka lah, kawan introduce kawan baru, and then ramai yang kawan-kawan yang saya jumpa kan, very nice, very lovely people lah. I really berterima kasih kepada saya punya upline Datin Suliana yang telah introduce saya to this platform, ya. And I memang I punya personality, memang I suka jumpa orang.
Okay. Memang suka buat kawan, especially nice people lah. Kawan yang tak buat apa, tu tak apalah. Okay, early retirement. Some people they have worked many years. Okay, macam saya sebelum join New Skin, saya dah bekerja lebih daripada 35 tahun ya sebagai guru, lepas tu sebagai management consultant dan sebagainya. Okay, ramai yang in their 40s, 50s sekarang memang dorang nak retire early so that they can enjoy life with their children, family and so on ya. And then in terms of personality development, saya rasa buat New Skin ni, especially dengan platform Success Together, di mana kita mempunyai berbagai-bagai training program ya, di mana kita really bukan fokus bukan untuk buat duit saja, untuk buat bisnes saja, tetapi in terms of kita punya personality development, dari segi kita selalu kena bersyukur, kena help other people, dan amazing lah ya, really amazing. Dan ramai juga yang introvert ya, yang introvert mula-mula nak cakap, nak buka mulut pun susah. Tetapi sekarang ni macam kita punya mentor, kita punya COE upline ya, Bawian, dia katalah dia ni introvert, tetapi bila dia buat presentation atau dia cakap, dia boleh non-stop. Petang tadi kita meeting kan, non-stop 1 jam tu dia boleh buat presentation. Jadi dari segi personality development, kita punya platform ni really is really lovely lah. Okay, then the other thing is leaving a legacy. Okay, buat business ni di mana kita boleh buat perniagaan ini, bila kita dah apa ni, kita nak pass on to kita punya next generation lah, anak ke cucu ke whatever, kita boleh pass on. Jadi kalau macam saya katalah saya doktor, kalau saya doktor, saya ada klinik. Kalau saya nak paskan klinik saya kepada anak saya mestilah kena jadi doktor juga. Kalau tak, macam mana dia nak berkhidmat kat klinik tu, kan? Tetapi dalam bisnes ni, kita boleh leave this business, kita boleh pass on this business to anak kita ke cucu kita, whatever the background is. Okay, they can take over the business. So jadi before you start on anything, you have to kena tahu kenapa. Why do you want to do this business? Macam saya, I nak all of the above. I suka all the above. I like to get the extra income, the financial freedom. I love to travel. Yeah, I love to have my own business. Tak ada boss. Saya boss sendiri. Saya tidak perlu apa ni, ada bos yang kita kena ikut dia, cakap dia and so on ya. Tetapi kita ada, dan kita punya own business, and kita punya own spend time, and we can help many people and so on and so forth lah. Jadi anda semua, you have a think about fikir apa yang membuat anda ingin untuk menjalankan perniagaan ini ya. Okay, jadi bila kita dah sure kita nak buat bisnes ni, jadi kita kena tetapkan matlamat jangka pendek. Jangka pendek ni ialah menjadi brand representative secepat mungkin. Okay, mengapa? Okay, and bagaimana ya? So mula-mula anda start, okay, anda start first, you register and you try, I mean you take the product, yeah, and the best product to start with is TRMe. All of us started with TRMe basically, yeah. And then bila anda dah start, bila anda dah rasa, macam saya dalam masa seminggu saya dah rasa perbezaan, dan kawan-kawan pun boleh nampak perbezaan saya dalam masa seminggu, 10 hari and so on ya. Jadi bila kita dah rasa bagus, bila kita macam kita pergi restoran lah. Restoran kan, kalau kita makan benda sedap, sure kita call kawan kita, kalau nak makan nasi ayam, jom kita pergi restoran tu, sedap nasi ayam dekat situ. Bila kita dah rasa benda yang sedap, benda yang bagus, jadi kita pun share lah dengan kawan-kawan atau adik-beradik, 2 orang. Okay, lepas tu kita continue share dengan 3 orang. So this business is as simple as 1, 2, 3. Kira 1, 2, 3, simple kan? Jadi to start off also is very simple. Jadi kita start dengan diri kita, lepas tu bila kita dah improve, kita share dengan 2 orang, dengan 3 orang, dan kemudian kita akan jadi brand representative. Kenapa kita nak jadi brand representative? Sebab bila kita dah dapat title brand representative ni, maknanya kita dah ready untuk buka kedai, buat bisnes di mana kita nak, kalau bisnes tu kita nak pulangan yang bagus lah. Kalau anda tak jadi brand representative, anda akan dapatlah kita kata sharing bonus, sikit-sikit macam untuk refer saja. Tetapi bila dah jadi brand representative, commission dia agak baguslah. Ya, very high. Okay, jadi after that, what do we do? Nak buat apa? Okay, buat senarai nama 20 kenalan. Sama ada adik-beradik, kawan-kawan dan sebagainya. And just buat the list. Okay, and bila buat list
tu, sebelum anda buat list tu, anda kena mempunyai 3 sistem kepercayaan. You have to have 3 very fundamental belief, ya. You kena percaya yang semua orang memerlukan produk New Skin. Sebab kita ada macam-macam produk. And our product is the best. Betul. Ramai orang yang looking for solution untuk apa? Untuk kurus atau untuk sihat, kan? Memang ramai. Kalau kita tengok kalau dekat dialysis center tu, alahai, inilah ramai, ya, macam-macam penyakit dan sebagainya, ya. Jadi ramai orang memerlukan, atau kita kata semua orang memerlukan produk New Skin, ya. Semua orang memerlukan perniagaan New Skin. Kenapa kita kata semua orang memerlukan perniagaan New Skin? Sebab kita tengok ramai sekarang ni kena potong gaji lah, atau kena buang kerja lah, atau bisnes tidak menjadi dan sebagainya. Okey, jadi peluang perniagaan New Skin ni is very simple, di mana I mention tadi, zero risk, okay, dan zero investment. Okay, jadi this is the best business that anybody can give you, basically, ya. Dan semua orang boleh berjaya di New Skin. Anda percaya tak semua orang boleh berjaya? Yes, we must be confident. We are confident. Kita memang confident semua orang boleh berjaya dalam New Skin ini, kerana kita mempunyai success together. Sistem yang dah proven, di mana ramai dah berjaya dalam New Skin melalui kita punya kumpulan sistem success together. Ya. Jadi, coming back to the name list, jadi anda tulis 20 nama pertama, okey, dari kategori ahli keluarga. Uncle ke, apa ni, pak cik ke, mak cik ke, adik-beradik ke, whatever. Okey, then 5 orang sahabat-sahabat dan kawan-kawan anda. Okey, sama ada kawan sekolah, kawan college, atau your neighbors, okey, rakan sekerja dan jiran dan komuniti, ya. Jadi kategori ini anda boleh tulis nama, and you can, I mean, kalau you tengok you punya handphone tu, berapa ratus atau berapa ribu nama dalam handphone tu. Jadi you have really really a lot, ya. Tapi you just list 20 dulu, and you jangan prejudge, jangan prasangka. You jangan masa you nak tulis tu you kata, alah, dia ni kurus tak perlu, atau dia ni tak ada duit tak perlu. Ini macam, so you are making assumption yang orang tu tak perlu. Tetapi kita kena ada mindset di mana semua orang perlukan kita punya produk. Sama ada dia kurus, dia gemuk, dia cantik, tak cantik, dia ada duit ke tak ada duit, whatever. Sebab kita mempunyai 3 kategori. Balik-balik kepada kita punya bisnes. Kita punya bisnes apa? HBO, Health, Beauty and Opportunity. Sama ada dia nak produk, kalau dia tak nak produk, dia nak business opportunity. Okey, kita bagi dia peluang perniagaan ini, tetapi nak berjaya dalam peluang perniagaan ini, jadi anda kena ambil produk. Jadi balik-balik ke produk, Health, Beauty and Opportunity. Jadi semua orang, you just write down the names, nama-nama dalam name list ni, ya. And inilah example senarai nama, di mana first column tu you tulis nama, and then background. Okay, background, lepas tu yang next column trust. Sama ada mereka ni you ada good relationship tak? Persahabatan you dengan orang bagus tak? Then just put tick. And then dari segi affordability atau duit, bolehkah orang ni mampu ke tak mampu? And just put, kita tahulah orang macam mana, ya. Jadi kita identify produk, because kita ada macam even like vitamins, life pack multivitamin, bukannya mahal, ya. So kita ada macam-macam produk yang kita boleh syorkan kepada mereka. Okay, jadi kita name list ni very very important, ya. Kita start with the name list, and once you dah ada 20 names, and then kita kategorikan senarai nama dari segi produk. Okey, siapa yang perlu menurunkan berat badan, atau mengimprovekan dia orang punya kesihatan. Okay, and then dari segi perniagaan, siapa you rasa yang memang mencari peluang perniagaan, sama ada dia nak buat part time ke full time ke, tak apa, kita tulis je siapa yang perlu menjana pendapatan yang lebih. Katalah anak dah bertambah, anak bertambah, tanggungjawab pun bertambah, memanglah semua perlukan kewangan yang meningkat, ya.
And then dan kita juga boleh menaja orang yang berkaliber tinggi. Kita jangan tengok orang yang bawah kita jadi baru kita nak comfortable nak menaja. Katalah orang tu big shot ke Datuk Seri ke Tan Sri ke atau really millionaire ke whatever, kita pun boleh sponsor. Orang yang apa ni yang kaya tak perlu ke produk kita, tak perlu ke peluang perniagaan, tak perlu ke nak menolong orang dan sebagainya. Mereka sendiri nak improve their health and beauty dan sebagainya, ya. Jadi jangan prejudge, ya. And bila you dah contact, ya, bila dah contact senarai nama-nama tu, kalau katalah kita call macam saya call saya punya saya sendiri, ya, mula-mula masa saya punya upline call saya tak nak dengar pun. Okay, I'm not interested. I'm not interested. Saya tak nak dengar. Jadi you jangan rasa kecewa, ya, kalau you punya best friend sendiri bila you call dia cakap macam tu. Sebab saya sendiri pun buat. Lepas 10 bulan barulah saya dengar balik, baru saya ambil produk. Lepas tu saya menyesal. Kenapalah saya tak ambil awal-awal dulu. Jadi bila anda dah contact orang tu tak nak ke whatever, jangan cancel nama, jangan buang nama dia. Because after a few months you boleh call balik, ya. And some people lepas 2-3 tahun baru diorang call balik and then diorang nak, ya. So these are the main things, okay, di mana anda mula-mula senaraikan nama-nama dari segi produk, okay, dari segi perniagaan, dan menaja semua orang, okay, whether diorang high level people or whatever, dan jangan buang senarai nama tu. You can recycle the name list, ya. Jadi membuat senarai nama, ya, dan bila kita dah buat senarai nama tu, memupuk tabiat mengenali 3 kenalan baru setiap hari. Kalau you dah ada 20 nama dalam senarai tu, janganlah tak expand, ya. Jadi kita try daripada satu kawan kita seorang tu boleh introduce kita kepada kawan-kawan dia lagi. Jadi kita punya name list tu akan expand juga, ya. And then bila kita contact orang tu, sama ada orang tu nak produk kita, tak nak produk kita, kita janganlah, alah dia ni tak nak produk, dah lah cancel. Nama dia tak kawan I dah. Dia bukan I punya kawan dah. Tak, kita kena this is a long term relationship kind of business, ya. Dan menghargai kenalan baru, okay, dan that basically sometimes, ya, kita tak perlulah menceritakan produk ni dari segi very technical atau very scientific, sebab orang tak kisah pun you tahu macam mana. You ni kita bukan saintis nak introduce produk yang really scientifically, nak explain kat orang dari segi sains. Orang pun tak faham, ya. Tetapi orang lebih appreciate, ya, kalau kita tanya mereka macam mana, apa condition diorang, apakah penyakit diorang, atau apakah benda-benda yang diorang nak improve. Selalunya especially kita orang yang dah berumur ni lah, ya, saya dah 60 lebih, dan so kalau jumpa kawan-kawan kan, mesti kalau cerita mula-mula hai macam tu whatever, lepas tu alah I sakit pinggang lah, I sakit belakang lah, I sakit shoulder lah, macam-macam, ya. So mostly bila kita kenal orang tu, kita find out about the person. Janganlah terus-terus engkau sakit apa, janganlah terus-terus macam tu, okay. But you care for the person, ya. Tunjuk yang kita care, kita nak help everybody improve their health, dan juga memberi mereka peluang perniagaan. Okay, bila kita menulis senarai nama tu is dari dekat ke jauh, ya. Maknanya yang kita tengok orang yang paling dekat dengan kita dulu, dan lepas tu pergi ke jauh. Janganlah you baru-baru nak start business, you fikir, saya ada saudara saya di UK, saya nak contact dia sebab saya tahu dia. Memang boleh, sebab dengan Zoom, dengan kat mana-mana pun boleh, tetapi lebih senang kalau kita start daripada orang yang di sekeliling kita, okay. Dan juga dari kenalan rapat ke orang yang tidak berapa kita kenal, dari mudah ke yang susah. Kalau kita tahu yang dia tu dia ni memang network marketingnya queen atau king, memang dia buat produk apa, dia memang hebat lah, dia dah hebat dengan produk dia. Jadi anda nak try terus nak convert dia atau nak tarik dia, bukan senang, okay. Jadi kita cari yang kawan-kawan yang biasa-biasa saja, and then slowly kita build kita punya confidence dan sebagainya, ya. So ini adalah some tips lah di mana anda bila anda nak buat senarai nama tu. And bila dah ada senarai nama, okay, then you contact, ya, hubungi 3 orang daripada senarai itu setiap hari, ya.
lebih daripada tiga. Ni sekurang-kurangnya tiga orang. Lebih daripada itu pun lagi bagus ya. Then the other thing is, okay, kita mempunyai sistem Success Together. Okay, jadi anda patut menghadiri mesyuarat sistem. Okay, kita punya mesyuarat sistem ni dari segi on Zoom ataupun physical. Dan mesyuarat-mesyuarat ni ada mengenai some mesyuarat explain mengenai produk, and some mesyuarat explain mengenai perniagaan. So dalam masa terdekat anda contact lah atau check with your upline siapa yang introduce you, what are the classes mana yang anda boleh hadiri, and lebih banyak anda hadiri either on Zoom atau kita punya physical meeting di Publica selalunya. Okay, lebih banyak lagi bagus so that you can learn fast ya. And this is our success roadmap, System Together punya success roadmap, di mana kita hadiri mesyuarat-mesyuarat ini ya, BSE 1, Business School for Entrepreneur 1, dan Entrepreneur 2, dan Mission Vision Fashion dan sebagainya. Jadi dia ada the first one, BSE 1 tu semua orang boleh attend. Tetapi BSE 2 dan ke atas anda terpaksa qualify, sebab kalau anda tak tahu basic perniagaan, anda boleh nak masuk ke BSE 2 atau MVP 1 and so on ya. Jadi kita start daripada bawah and naik ke atas, and as you bila anda dah naik, dapat tingkatkan atau dapat pin title, lebih kepada not just product tetapi kepada leadership skill. Sebab kitanya bisnes ni, kita bukan menjual, kita buat build kita punya network. Jadi kita kita nak build kita punya network, bila kita tingkatkan, kita lebih ada ramai lagi orang dalam kita punya organization. Jadi kita have to build kita punya leadership qualities ya. And okay, mendaftar untuk acara besar atau our convention, kita baru saja habis Life Transforming Summit. Okay, dan our next convention is to be held in October. Okay, ST25, Success Together 25 is our 25th anniversary. Okay, anniversary ke-25 untuk Success Together, and it is a very big convention. And mereka yang dalam gambar ni adalah the millionaires, meaning COE. COE is Circle of Excellence. Okay, kalau Circle of Excellence 1, 2, 3, 4, 5, mereka telah mencapai sekurang-kurangnya USD ya, 1 juta in commission, bukan in sales, in commission. And some of them 1 juta, some 5, some 10, some 20 million and above ya. And kalau kita tengok gambar-gambar ni semua, yang herannya, yang kita cakap semua orang boleh successful in this platform is kita punya millionaires yang di depan di gambar ni semua, mereka dari segala macam background. Ada yang professional dancer, ada yang chartered accountant, ada yang insurance, ada yang piano teacher, ada yang manicurist, ada yang apa lagi, ramailah. Dan hari ini kita meraihkan seorang, nama dia Elvis dan Michelle, dan isteri dia Michelle. Elvis ni, Elvis Tan, bukan Elvis Presley ya, Elvis Tan ni, dia berasal daripada keluarga yang sangat miskin, dan bila dia besar dan seorang dah tak ada kerja, dia penjual goreng pisang di pasar malam. Dan hari ni kita dah announce, dan tadi dia buat presentation di mana dia telah mencapai commission 1 juta USD in commission. Seorang asalnya daripada penjual goreng pisang di pasar malam. So kalau orang yang tidak ada pendidikan atau experience pun boleh mencapai, okay, capai USD ya, USD bukan ringgit, bukan rupiah, USD 1 million dari commission. Jadi itu yang kita kata, semua kita yang kat sini ni, kalau kita usaha, kalau kita ikut Success Together punya sistem, kita semua pun boleh berjaya ya. So jadi kalau kita nak berjaya, kita kena membuatlah komitmen jangka panjang, dan kita mempunyai sikap yang kita boleh dibimbing ya. Jangan kita ingat oh saya dah tahu dah, semua saya dah tahu. Kalau anda dah tahu, then you should be a multi millionaire already lah. Tetapi kalau we are looking for options macam kat sini, kita kena mempunyai komitmen jangka panjang. And you jangan katalah, oh I give myself 3 months, kalau tak ada I quit. 3 bulan mana boleh.
Okay, sebab kalau kita tengok I'm sure we've got so many people, different background here and professional people and so on. Untuk menjadi macam saya lah, okay, untuk menjadi guru, okay, lepas SPM masuk college, masuk universiti, buat sampai masters 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun belajar kat universiti. Bila balik bekerja dah 35 tahun barulah dapat pendapatan yang boleh lah. Itu pun bukan millionaire, okay. Berapa puluh tahun nak mencapai sesuatu yang kita nak dapat, okay. Jadi macam doktor. Okey, lepas sekolah, belajar dalam medical school 6 tahun, lepas tu houseman 2 tahun, lepas tu bekerja kat hospital sana, and then nak mendapat pendapatan yang dianggap baik, dah bekerja lebih daripada 15 atau 20 tahun. Okey. Jadi kalau kita capai benda tu dalam masa yang jangka panjang, jadi dalam new skin business ni, kalau kita bagi 3 tahun, alah tak boleh lah. Kan? Jadi kita kena fikir, okey, dalam masa sekurang-kurangnya 3 tahun atau 5 tahun, apa yang anda nak capai? Okay, at least, okay, in 3 to 5 years kita kena start. Kita nak capai apa, kita kena start sekarang. And mempunyai sikap yang boleh dibimbing dan selalu nak belajar, ya. And yang the best part about kita punya platform ni, kita mempunyai mentor. Kalau kita buat bisnes sendiri, okay, ada tak orang yang mengajar? Okay, buat. And selalunya perniagaan kan, kita sendiri saja, kita try and error, ya. Lepas tu, tetapi dalam bisnes ni, dalam kita punya success together, kita mempunyai mentor, upline. Bukan seorang saja yang bawa anda. Apply segala orang yang dalam kita punya, macam kita punya sifu lah. Semua akan membimbing kita dari segi kita, membimbing kita dari segi set kita punya goal, motivate kita, mengajar kita, provide training and provide support. Really, kita punya mentor ni semua memang nak kita successful. Ya, jadi the support is amazing. Jadi anda selalu kena communicate setiap hari lah dengan mentor. Ya, so balik-balik kepada senarai getting started ni, dia ni ada all the points that you can go through. Okay, di mana kalau go through this and mengikut sistem tu, all of us tu yang kita kata semua orang boleh berjaya dalam new skin. And untuk pertama sekali ialah kita kena set your goal. Okay, bila dah set, a lot of times people set the goal tapi lepas tu dia tidur, dia tak buat apa. Bila kita dah set goal, kita kena kerja lah, kita kena usaha untuk mencapai kita punya matlamat. Ya, okay, kita boleh terus maju, kita boleh start, and this is where by doing this, you really can discover the best you. And dalam Success Together kita punya founder ni, ya, kita punya founder Rainho dengan Angela, dia ada system founder and orang ada pokok ni di mana all those are millionaires already. Okay, and the beauty about System Together ni is that mereka walaupun orang dah successful, diorang tak payah pun bother about us. Tetapi bila kita ada convention, bila kita ada classes, each one of them, diorang datang balik dan nak ajar kita to be successful and to follow the roadmap lah. So that, itu yang kita kata, semua orang boleh berjaya. Kalau kita willing, okay, kalau kita willing untuk mengikuti kita punya roadmap Success Together ni. Setakat itu sajalah perbincangan saya malam ini. Saya harap anda mendapatlah tip-tip sikit. Kalau apa-apa yang tak betul, tersilap cakap ke, minta maaf ya. Saya kembalikan balik mic ni kepada kita punya MC, Wan Mazlina. Assalamualaikum and good night. Wah, terima kasih Dr. Rabi. Um, Begitu hebat sekali pembincangan ilmu yang begitu berharga. Jom kita berikan tepukan yang gemuruh untuk sesi yang sangat informatif itu ya. Jangan ke mana-mana, program belum tamat. Kita ada sesi kedua ya. Sama ada anda sedang mencari ketenangan jiwa atau kehidupan yang lebih berwarna-warni dan luar biasa. Sistem ini memang terbukti dan akan memperkasakan anda. Saya sendiri telah menyaksikan pemimpin-pemimpin begitu hebat yang telah dilahirkan melalui sistem ini apabila menghadiri LTF atau Life Transforming Summit pada bulan Jun baru-baru ini. Dan dalam beberapa bulan lagi seperti disebut oleh Datuk Rabi tadi, kami akan menganjurkan ST25 Tuan Pat sempena ulang tahun ke-25 Success Together. Save the date pada 24 hingga 26 Oktober nanti. Berhubung dengan upline atau sifu masing-masing lah ya untuk booking tiket. Jadi ingat, anda tidak perlu menjadi hebat untuk bermula, tapi anda perlu bermula untuk menjadi hebat. Dan kita
Mulakan dengan kepercayaan, teruskan hingga ke penghujung. Dan 3 sistem kepercayaan ini, semua orang memerlukan produk New Skin, semua orang memerlukan perniagaan New Skin, semua orang boleh berjaya di New Skin. Jadi kunci maklumat anda dan terus maju. Terima kasih. Jadi sekarang tiba masa untuk kita berpecah ke breakout room, tetapi